Tuan-tuan mulia, perkara yang amat dihajati, yang teramat dihajati adalah penerimaan. Setiap orang buat kerja ini, perkara yang amat dia perlukan ialah penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana saya telah beritahu awal-awal tadi, bahawa sebab untuk penerimaan bukan diukur dari segi kelayakan. Bahkan sebab untuk penerimaan ini adalah sifat. Bentuknya sifat-sifat. Dan perkara yang paling utama sekali yang akan menyebabkan seseorang itu diterima dan maju dalam usaha ini ada dua perkara. Ada dua perkara yang menjadi asas utama untuk seseorang itu maju dalam usaha ini dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali adalah ikhlas dan yang kedua adalah pengorbanan. Dua perkara menjadi asbab utama iaitu keikhlasan dan pengorbanan. Tuan-tuan mulia, kita dalam Al-Quran kita dalam memerhatikan dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan orang munafik. Keadaan orang munafik Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Kita nak perhatikan, melihat, meneliti keadaan orang munafik juga diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat bahawa keadaan orang munafik yang diceritakan oleh Allah Taala ini adalah untuk kita, untuk orang yang beriman. Hari ini kita dengar dan kita baca tentang sifat-sifat orang munafik, tentang keadaan orang munafik, dan kita mengatakan bahawa ini adalah untuk orang munafik. Tidak sama sekali, tuan-tuan mulia. Keadaan orang munafik yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk orang munafik. Tidak ada faedah pun untuk orang munafik. Bahkan keadaan orang munafik yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah untuk orang yang beriman dengan Allah. Untuk orang-orang yang beriman. Teramat penting, tuan-tuan mulia, untuk kita perhatikan dan kita teliti keadaan orang munafik yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Karena orang munafik diterangkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Dan untuk orang yang buat kerja ini, dia hendaklah sentiasa meneliti daripada surah At-Taubah. Allah Ta'ala akan ceritakan keadaan orang munafik dalam surah At-Taubah. Yang mana letaknya surah ini di juz yang ke-10 akhir dan termasuk awal di juz yang ke-11. Surah At-Taubah. Orang-orang buat kerja ini hendaklah meneliti, hendaklah baca dan perhatikan surah At-Taubah ini. Sehingga dikatakan, sekiranya orang buat kerja ini, dia memerhatikan, dia teliti betul-betul surah At-Taubah, maka sudah cukup untuk kejayaan dia dan tarbiyah dia. Sudah mencukupi untuk tarbiyah dan kejayaan orang yang buat kerja ini dengan dia memerhatikan betul-betul kandungan yang terdapat dalam surah At-Taubah. Di sepanjang surah At-Taubah ini, Allah Ta'ala ceritakan tentang orang munafik. Dan cerita ini bukan untuk orang munafik. Bahkan cerita ini adalah untuk orang beriman. Untuk orang beriman. Allah Ta'ala beritahu dalam ini bahawa mereka ini macam ini, telah buat macam ini, telah buat macam ini. Kamu jangan buat macam ini, kamu jangan buat macam ini, jangan buat seperti mana mereka buat, jangan buat seperti mana mereka buat. Kerana tuan-tuan mulia, orang-orang munafik, mereka bersama dalam buat usaha agama. Mereka telah bersama dalam buat usaha agama. Dan mereka mereka sendiri menceritakan bahawa kami dah buat pengorbanan macam ini. Kami dah buat pengorbanan macam ini. Tetapi pengorbanan Allah Ta'ala menafikan perkataan mereka. Allah Ta'ala menafikan kata-kata mereka. Kerana apa? Satu saja sebab. Kerana mereka tidak ada keikhlasan. Dan oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, serendah-rendah darjat riak itu adalah syirik. Serendah-rendah darjat riak itu adalah syirik. Jadi tuan-tuan mulia, kita perhatikan kisah-kisah ini, kisah-kisah tentang orang munafik ini untuk kita mengelakkan diri kita daripada terjadi demikian. Satu orang lelaki nama dia Fuzman. Dia telah banyak membantu sahabat dalam satu peperangan. Dia telah bantu begitu banyak sekali para sahabat radhiyallahu anhum.
Dan dia dengan seorang diri telah membunuh 8 orang muslim, 8 orang kafir. Seorang diri dia telah membunuh 8 orang kafir. Dan telah buat perkara yang begitu besar sekali. Dia telah membantu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu dan telah membunuh seorang diri telah bunuh 8 orang kafir. Dan sahabat radhiyallahu anhu kehairan, siapa lelaki ini? Datang daripada mana lelaki ini yang telah membantu kami dan telah buat kerja, buat perkara yang begitu besar sekali. Dengan seorang diri telah membantu, telah membunuh 8 orang kafir. Maka sahabat radhiyallahu anhu pergi kepadanya dan bagi tahu kepadanya, telah bagi tahu kepadanya, kamu telah buat satu perkara yang begitu besar sekali. Telah memberi ucapan tahniah kepadanya, telah mengucapkan ucapan syafaat kepadanya. Maka dia kata, apa kamu ni mengucapkan syafaat kepada aku? Apa kamu ni mengucapkan syafaat kepada aku? Sedangkan aku buat ini adalah untuk kaum aku. Sedangkan aku buat ini untuk kaum aku. Padahal suatu mulia dia telah membantu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kata dia, apa ucapan syafaat yang kamu ucapkan kepada aku ini? Sedangkan aku buat ini adalah untuk kaum aku. Kemudian suatu mulia, dia telah, bagaimana dalam peperangan tersebut, dia telah mengalami luka yang agak teruk. Dan luka tadi telah begitu ketara sekali, kesakitan begitu ketara sekali telah dialami olehnya. Sehingga dia telah ambil satu anak panah, telah cabut satu anak panah. Dan dia telah tikam dirinya menggunakan tangan dia sendiri. Dia telah tikam dirinya dengan menggunakan tangan dia sendiri. Jadi tuan-tuan mulia, Malaysia rahmatullahi alaih telah beritahu bahawa satu orang kafir ada kemungkinan dia akan mati dalam keadaan beriman. Ada orang kafir yang mati dalam keadaan beriman. Tetapi satu orang tidak ada keikhlasan. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita, tuan-tuan. Satu orang yang tidak ada keikhlasan, tengok keadaan dia, tuan-tuan. Jadi perkara ini, tuan-tuan, kita kena perhatikan betul-betul. Kita kena telitikan betul-betul kedudukan kita. Setiap amalan yang kita buat, setiap kerja yang kita sempurnakan, yang kita lakukan, kita kena perhatikan, ada tak tersedik di dalam hati aku ini, aku buat ini supaya ghairullah gembira dengan aku, supaya selain Allah Ta'ala, supaya makhluk suka dengan aku. Ada tak tersedik dalam hati aku ini, apabila aku buat sesuatu perkara demi nak menggembirakan selain Allah. Kita kena sentiasa perhatikan, sentiasa meneliti, tuan-tuan muda, setiap amalan yang kita buat, supaya jangan ada sedikit pun apa yang kita buat ini untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala.